welcome back to channel Farah Taha. Video kali ni kita nak bawa korang ikut kita orang balik kampung. Jom, kita nak balik kampung. Cepat tengok ibu ada apa. Tadi dah lepas breakfast dekat rumah in-law. Kita rasa-rasalah duduk dalam kereta. Minat cat ke? Pergi cakap Abi minat cat. Nampak lah. Omel lah dia. Ibu Abi nak bagi tahu surprise. Lepas kita balik kampung, kita nak pergi, Abi bagi tahu. Ara. Kita hotel Bali pula. Yeay. Hotel yang kita pergi ni banyak slide. Banyak playground. Kita nak naik apa Abi? Naik bas. Wow. Bas yang hubung tu tak ada. Hubung kita buka. Okay, best. Kita jalan-jalan, okay? Kita nak gerak balik kampung. Tapi sebelum tu Abi nak makan dulu. Sebab kalau dia tak makan, muka dia ketat. So dia nak bawa kereta, kena bagi dia makan dulu. Ini baru muka dia senyum. Kita nak balik kampung, nak jalan jauh. Yeah, let's go. Yes, my driver, let's go. So sekarang kita orang on the way balik kampung. ETA sampai 7.57. Lagi 3 jam setengah. Korang nak tahu kita orang duduk JB, tapi kampung dekat Selangor. So sebelum ni kita orang memang duduk Selangor. Lahir Selangor, kerja Selangor, duduk Selangor. Tapi sebab follow husband kerja, so kita orang kena duduk dekat JB. So macam terbalik lah, selalu orang duduk Selangor, kampung JB. Kita orang lawan arah. Kita orang duduk JB, kampung Selangor. Sekarang pukul 4.31 kita orang gerak daripada JB. Kita orang dua ambil half day sebab kita orang lagi prefer gerak siang daripada gerak malam. Sebab kalau korang tengok jalan selatan ni kan, di highway dia 2 lane je. Lepas tu malam-malam memang akan gelap. So kita orang memang jenis akan prefer gerak petang ataupun pagi lah. Kecuali kalau macam balik raya tu je, kita orang macam balik pukul 3-4 pagi sebab tu nak elak jam lah. So yang lain memang kita orang akan gerak siang. Sanggup ambil cuti untuk tak nak gerak malam. Lepas tu selatan ni pula banyak dengar macam-macam accident lah, itu lain ni kan. Lagilah kita orang macam tak berani. Sebab jauh kan perjalanan. Macam siang ni, yelah siang banyak kereta sikit lah. Macam tadi West daripada JB 4 jam setengah. Mungkin sebab hari Jumaat, orang cuti weekend kan, orang ambil cuti. Tapi macam paling cepat kita orang pernah sampai JB Selangor 3 jam. Itu paling cepat lah. 3 jam. Pernah yang gerak pukul 3-4 pagi tu kan, 3 jam kita pernah sampai. Tapi itu memang bawa macam kilat lah. Kita tak suka dia bawa macam kilat, bawa laju. Sebab nanti kita jadi tak tenang, tak boleh tidur. So biar bawa siang, at least nampak kereta. Kalau malam kan macam gelap kan. So itulah, nanti dah sampai mana kita update korang. Okay. Siang ni lah pula problem dia. Banyak lori-lori bas. Kalau macam malam kurang sikit lah. Kalau siang banyak bas, lori. Ni tengok ni. So jenis pula tengok ni macam nak masuk kanan, duk rapat ke kanan, ikut suka dia. Date 7.25, kita baru dekat Arek Dengkil. Masing-masing nak pergi tandas. Cepat tengok ibu ada apa. Wow. Ni. Okey, pejam mata lagi. Ibu ada hadiah. 1, 2, 3. Wow.
Ha, apa tu? Apa tu, Meh? Squee? Squishy. Ha. Ya, squishy ni gambar apa dah? Gambar es krim. Sebab Ara suka ais krim. Ibu belilah Ara squishy ais krim. Lagi ni Megan paket. Ini gambar cat. Okey. Mana? Tapi yang sedih sangat ni. Sayang aja air mata keluar. Dah tinggal sikit dah air mata dia. Dah tinggal sikit lah. Dah tak ada air mata dia dah. Tutup mulut. Tak boleh bising-bising. Je. Ni botak-botak ni rambut dia. Ambil gambar tunjuk nenek dengan dah botak tu. Okey. Ya. Ni Barulah baby lah. cantik. Terconggok dia tebal. Mula cantik botak. Day 2 kita dekat kampung. So pagi ni tadi dah lepas breakfast dekat rumah in-law. So lepas breakfast kita nak bawa Ime potong rambut dengan Abi nak potong rambut. So pagi ni free and easy, tak ada apa-apa plan. Petang nanti baru kita ada nak keluar pergi rumah kakak dekat Puncak Alam. Nak potong rambut cantik. Ara potong depan je, okey? Rambut dia dah panjang. Baru 3 tahun panjang macam tu dah. Pejam mata, jangan buka. Muka selepas dia trim, dia tak nak potong. Sikit. Macam model dekat frame tu lah. Abi monitor rambut Ara. Ara sleep ke? Dah cantik. Cantik. Kita dekat rumah Atuk. Bila dekat rumah Atuk, kita pau lah. Banker. Jumpa dengan fans. Oh, ada buat ni kan? Buat vlog. Buat vlog kan? Bot. Kan? Kami ya? Jangan berebut-rebut. Bagi Abi repair. Apa? Kita bagi dia rasa-rasa lah. Dia pantang datang rumah Atuk je, dia nak buka. Dia nak start enjin kereta. Ni kereta idaman dia lah. Doa-doakanlah boleh dapat. Oh, banyak bising. Ini dia yang dia nak beli ni. Kalau kereta ni I setuju. Besar. Ini kalau dah ada 30 juta dalam akaun baru proceed. Ni okey, ni untuk ibu. Abi pakai itu. Ini tak payah. Ni family car, boleh ramai-ramai naik, boleh bawa mak ayah, baba mama, ramai-ramai boleh masuk. Itu kecil buat bising kat rumah aja. Payah. Terasa-rasalah duduk dalam kereta. Kau selalu dapat. Sekarang dekat rumah atuk nenek, dekat sinilah. Kita membesar dulu dengan atuk, dengan nenek. Kita banyak duduk dekat rumah ni. Tapi nenek dah meninggal. So tinggal atuk je. So tapi rumah ni banyak kenangan lah. Kita membesar kat sini, raya kat sini. Rindu nenek. Ni nama dia Oyen kot. Tak, kucing. Kucing. Dia nak turun. Nama dia siapa? Bukan Oyen yang besar. Oh. Imi nak cat ke? Pergi cakap Abi Imi nak cat. Campur makan. Kodok durian. Kita try. Macam dia ni. Durian. Sikit. Salam. Bye Atuk. Atuk makan ubat tau. Jangan lupa. Bye Cha. Hey, botak. Bye. Bye Comel. Dah sampai rumah Mami Long. Ngam-ngam kebetulan sampai sama sekali dengan Tok Ba, Tok Ma.
perjumpaan dekat rumah Mami Long. Tok Bang. Omel lah dia. Tok Bang. Acu ada. Ada budak yang tak mandi lagi. Ada budak payah. Muka busuk. Wow, kakak Aisyah bawa Amy masuk bilik kakak Aisyah ke? Ha, cantiknya bilik kakak Aisyah. Macam Kakak Aisyah suka colour-colour ke? Finally tak kena scam. Tak kena scam. Kita order pukul 4, pukul 5.40 baru dia sampai. Ingatkan dah kena scam. Baik. Amin. Amin. Jemput makan. Makan. Petang kita keluar pergi taman budak-budak ni. Go, cepat. Wah. 1. Okay, 2. Wah, jump. Yeay. 1, 2. Woo. Ya Allah. Tengah melayan budak-budak ni mandi pula, main playground. Ni dah nak maghrib dah ni. Masing-masing keseronokan main. Lepas tu kejap lagi kepenatan. Nasib baik kita dah siap-siap bawa dorang baju tidur. So kejap lagi maghrib masuk rumah, terus mandi, dah segar. Sebab jauh juga nak balik daripada Puncak Alam sampai rumah in-law dekat Pandamaran dalam 1 jam juga. So dalam kereta confirm diorang tidur sebab kepenatan. Jom, dah nak malam, dah nak maghrib masuk rumah. Let's go, kita balik. Ini adik bujang saya, single. Bila nak kahwin? Wow. Ma, confession, single but not available. Main je masing-masing. Dah mandi dah tu, lari-lari lagi. Bye, sini. Bye, jaga diri. Bye. 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 Ini kaki tidur. Datang 2 jam, sejam lebih tidur. The next day. Hari ni dekat wedding. Cantik gila tempat dia, dekat Urban Glass House Alam Impian. Kita sekarang dekat Urban Glass House dekat Alam Impian untuk wedding kawan. So sekarang kita tengok masa dia nikah lah. Tapi dia dah nikah dah, kita orang datang lambat. So kita orang akan stay sampai Sunday. Metas ambil ampam balik. Wow, dia pandai. Hebat lah Mego bagi habis. Untuk foto booth. Lepas ni kita nak pergi mana? Kita nak pergi Check in. Pergi mana? hotel. Okay, that's it for our balik kampung vlog. Thank you for watching Gelagat Ime and Inara. Jangan lupa like, share and subscribe. Bye-bye.